tetapi bermula dengan harga yang lebih mahal. Kita ni kan kalau tak mula menabung daripada sekarang, kita akan mengulangi kesilapan orang-orang terdahulu. Selepas 2 tahun berpencing, 3 tahun berpencing, terpaksa kerja kembali. Sebab apa? Sebab langsung tak ada simpanan. Sebab apa? Sebab tak ada pendapatan passive. Rumah-rumah sewa, apa-apalah, kebun getah, kebun sawit. Terpaksa kerja kembali. Kalau kerja sebab minat, hobi, mungkin tak ada masalah. Tapi kalau kerja sebab terpaksa, itu yang macam-macam penyakit datang. Itu yang kita tak nak. Sebab tu saya mula menyimpan daripada sekarang semasa saya gagah bekerja. Semasa saya mempunyai pendapatan, ada duit. Sebab tu ada orang tanya saya, Cik Khairul Ali, bila waktu terbaik untuk mula buat simpanan emas? Saya akan cakap terus, cakap direct. Waktu terbaik untuk kita mula buat simpanan emas semasa kita ada duit, mempunyai pendapatan, gagah bekerja. Itulah waktu yang terbaik. Bukan waktu terbaik menunggu harga terbaik. Menunggu harga paling murah, itu bukan waktu terbaik. Tuan puan, sebab apa? Sebab harga emas tak ada siapa tahu paling murah, tak ada. Pasti harga emas ni akan terus naik jangka masa panjang 1-2 tahun ke atas. Sebab tu ramai bawah bimbingan saya yang dah tahu saya ni bimbing masyarakat buat tabungan emas. Dah tahu lama saya ni dealer. Adik-beradik saya sendiri, kawan-kawan office saya, kawan-kawan terdekat saya, mereka ni dah lama tahu saya bimbing masyarakat buat tabungan emas. Tapi mereka menunggu, mengkaji. Akhirnya mereka terkena juga. Tetapi bermula dengan harga yang lebih mahal. Harga emas tidak akan pernah tunggu kita. Katanya pakar keuangan negara kita, Tuan Azizi Ali, kalau ada satu pihak ni kan pandai analisis harga emas, pasti ada betul, pasti ada salah. Jadi saya nak cerita dekat sini kepada tuan puan, menunggu, mengkaji bukan strategi yang betul untuk kita buat tabungan emas. Katanya mentor saya, Tuan Zulkifli Syafi'i, untuk kita dapat ubah keuangan diri, keluarga kepada lebih baik semasa kita mempunyai duit, semasa kita gagah bekerja, semasa kita dapat kenaikan gaji. Untuk kita ubah keuangan diri, keluarga kita kepada lebih baik semasa kita ada duit, gagah bekerja. Apabila kita ada duit, kita juga boleh menabung lebih sikit, 1 gram 1 bulan, 2 gram 1 bulan, 3 gram 1 bulan. Jadi kalau kita boleh menabung banyak, itu lebih baik. Menyimpan, kita bayar penat lelah kita bekerja sebulan. Manakala belanja, kita kayakan orang lain. Jadi kita menyimpan dulu baru belanja. Kayakan diri kita dulu. Bayar penat lelah kita bekerja dulu, baru kita belanja macam biasa. Tuan puan, nak saya bantu, jangan lupa follow saya. Nak saya bantu, pergi dekat profile TikTok saya tu, buka saja akaun emas secara percuma.